Pesta colik paling best weh. Ada macam-macam pilihan colik yang dia buat panas-panas waktu korang order. Tengok ada sotong, ada ketam, ada ikan. Dia punya sos colik dia pekat weh. Kasih juga ada yong tofu. Kau tahu lah sos yong tofu dia memang pekat dan sedap gila weh. Colik kasih dia buat panas-panas tau. Bukan itu saja, kasih juga ada kerang bakar dengan colik buah. Memang best. Hari ni aku dengan Syafiq nak moreh makan colek. Kat mana, Pik? Dekat PNC Kitchen. Jom kita. Hello, what's up guys? Specialnya colik kat sini. Korang kena ambil mana yang korang nak. Baru diorang goreng panas-panas untuk korang tau. Sebab apa? Sebab nanti kalau ambil yang dah siap, dah sejuk, tak sedap. Korang pilih je apa korang nak. Memang banyak pilihan. Kalau korang nak seafood, kat sini ada macam-macam. Ada udang, ada ikan siakap, ada ketam, ada udang galah. Kau tahu siap ada sotong besar weh. Siap ada baby crab lagi dengan ayam. So kita orang dah pilih, bagi dekat akak ni, suruh dia goreng untuk kita orang. Kau tahu dia goreng panas-panas macam ni. Kuali dia sentiasa panas. Tepung apa dia pakai memang nampak menarik weh. Kau tahu bila dia potong-potong ni bunyi weh, dia punya crunchy kriuk-kriuk tu Tengok dia potong kita orang punya sotong, kita orang punya ketam, kita orang punya ikan. Ikan dia besar-besar dan fresh weh. Lepas tu dia letak topping-topping sayur dan keropok ni. Tengok. Lepas tu dia tuang sos dia. Sos dia memang pekat teruk weh. Aku cakap sos dia memang sedap sangat tau. Lepas tu kau tengok, bukan setakat colik je ada kat sini. Kat sini juga ada yong tofu. Yong tofu dia sama juga, korang pilih apa yang korang nak. Nanti dia akan rebuskan dan akan letak kuah dengan tabur-tabur untuk korang. So inilah menu colik kita orang. Yang Syafiq makan ni yang seafood punya lah. Macam-macam dia ambil tadi. Macam ada sotong, ada udang, ada ketam, ada ikan. Saya aku cakap colik kat sini, dia punya seafood dia memang fresh weh. Kau tahu lah isi ikan dia memang putih kan. Yang aku ambil pula ni colik yang bola-bola ni lah, campur dengan sosis semua. Saya aku cakap dia punya kick, dia punya sos dia. Ni pula punya yong tofu. Yong tofu kuah dia sedap gila weh. Serius korang kena cuba. Yang ni kerang dia. Kerang ni adalah kerang bakar paling sedap pernah aku makan. Kau tahu kerang dia lain, lepas tu sos dia memang ngam. Kat sini juga ada punya colik buah dan daging harimau menangis. Lagi harimau menangis ni korang kena try weh. Sos dia cicah memang ngam teruk. Kasih juga ada ni punya miang pla. Kalau korang nak makan miang pla, macam-macam makanan ada kat sini. Kasih juga banyak ruang parking. So korang nak family korang moreh kat sini, okey? Apa-apa pun, jom kita makan.